Assalamualaikum semua. Saya Mr. Roti. Kembali lagi saya buat video IRL. So macam sehari semalam tu kita buat magic card, yang apa tu, dapat jumpa kad tu kan, yang kita dapat awal kan. Okay, hari ni kita nak buat magic card trick lagi sebab semalam pun macam tak excited sangat. So jom kita start. Sebelum saya start, korang jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng butang tu. So let's start the video. Seperti biasa, saya akan tunjuk magic card trick dia dulu sebelum saya bagi tutorial. So kali ni saya nak buat magic card trick saya ni, macam kad tu boleh pergi bawah tapi still ada kat atas. Jom. Okay, saya ambil kad kat atas. Kad gopal tau, gopal red B. Nyawa dia ada 100 dan attack dia ada 60. Dia punya efek tu pindah satu kad dari kad menang dan ke kad kalah lah. Kalau korang fan Boboiboy, korang mesti ada juga yang collection joki-joki punya kad. Ni saya tunjuk saya ambil 3 kad kat bawah. 3 kad, 1, 2, 3. 3 kad saya letak kat bawah. 3 kad, nampak 3 kad. 3 kad ni saya letak kat bawah. Saya letak bawah Bismillah. Bawah sini. Lepas tu lagi 2. Lepas tu saya ambil 2 kad yang bawah ni, saya letak kat tepi ni, dekat tengah ni. Korang mesti pelik kan, Mr. Roti, macam mana awak nak munculkan kad tu kat atas kalau awak dah letak kad tu kat bawah? Ini magic. Ni kat bawah ni atas dia, ni kat bawah. Saya akan buat magic. Wow, Mr. Roti dapat 50 subscriber. Amin. Tengok 1, 2, 3. Hebat tak saya? Kad gopal yang sama je macam tadi, tiba-tiba kat atas. Tapi proof dia saya dah letak kat bawah kan. Magic. Okay, sekarang saya letak kad ni macam biasa kat bawah, tapi nanti dia muncul kat tengah. Tengok 1, 2, 3. Saya letak dekat tengah-tengah ni. Ni tengah-tengah. Allah, jatuh pula. Ni tengah-tengah, saya letak tengah-tengah ni nampak saya buka white. Saya letak kat tengah-tengah ni. 3 kad tersebut saya letak sini. Dah letak. Anda percaya tak kalau saya letak dekat tengah-tengah tu, tapi dia still ada dekat atas lagi? Saya macam biasa buat mantra Mr. Roti. Dapat 50 subscriber. Amin. 1, 2, 3. Hebat tak saya? Saya ni macam magic tau. Magic. Hebat saya tau.
Macam mana? Anda terkejut tak? Hebat saya ni. Okey, tadi kita dah tunjuk, saya dah sendiri, Mr. Roti dah tunjuk aksi saya. Sekarang saya nak buat tutorial pula. Tutorial senang je. Mula-mula kita perlu ada 5 kad lebih, 5 kad sama, yang 5 ke 6 kad lah. Kalau anda nak 6, seperti anda lah, anda yang tengok saya punya, 6 kad yang sama. Dan dalam 18 kad saya ingat, 18 kad. So 18 tambah 6 dalam 24 kad lah. So mula-mula anda letak 2 kad di bawah, 2 kad di bawah, lepas tu letak kad gopal kat atas. Macam proses dia sama je, letak 2 kad kat atas gopal tadi, lepas tu letak gopal, letak 2 kad random, letak kat atas gopal. Letak 2 kad random atas gopal tu, lepas tu letak gopal lagi. Macam kita buat kek Krabby Patty lah. Contohnya benda sama, benda sama, benda sama, benda sama lagi. Bukan bawah ni, bawah ni benda sama, benda sama, benda sama lagi. Lepas tu yang kad gopal ni kita letak atas. Dah ada dalam 20 kad lebih lah. Tadi saya cakap 24, tapi boleh kira balik macam 20 lebih. So okay, sekarang kita akan buat tutorial dia. Bila anda dah stack macam ni dalam 20 lebih kad, anda panggil lah peserta. Kalau anda macam nak buat show ke, ataupun nak tunjuk kad awik ke, nak tunjuk kad bapak, ibu bapa ke, kawan-kawan yang korang selalu lepak kat mamak ke, ataupun korang ada macam brother dengan apa entah saya cakap, minta faham pula takutnya. Anyway, macam nak tunjuk kat Pak Gad India ke, Pak Gad sekolah ke, Pak Gad Aeon pun kau boleh tunjuk ke. Makmum ke, imam masjid ke. So korang akan bawa stack ni macam biasa. Saya ulang lagi, bawa stack dalam 20 lebih, dan letakkan setiap 2 kad kat bawah. Untuk kalau korang nak macam set up 2 kad gopal, 2 kad gopal. Ataupun kalau korang ada kad Uno, korang set up lah. Macam kalau korang nak guna kad merah hijau, merah hijau, merah hijau, 2 merah 1 hijau, 2 merah 1 hijau, macam tu lah. So korang kena macam panggil peserta kalau korang ada lepak dengan kawan, ataupun untuk yang macam dah habis SPM nak buat gathering macam tu. Aku pun tak tahulah, selalunya ada je kan buat yang gathering. Okay, ni macam saya lupa nak cakap semalam. Yang perempuan lelaki pun boleh rasanya buat magic card, sebab saya banyak je tengok kat YouTube ada yang perempuan buat magic card, tapi saya lupa nama YouTube dia apa. So saya malas nak ingat. So lepas korang dah start ni, seperti biasa panggil lah. Macam kalau nak panggil peserta perempuan, panggil lah macam Soleha ke, apa lagi, Kristina ke, Balkis ke. Tapi kalau kau yang lelaki, Amirul ke, Adam ke, Sihabuddin ke, apa ke, apa lagi, Yahya ke, Nabil ke, Nabil Ahmad. Suka 3 orang lah nak panggil kawan korang, best friend korang ke, awik korang ke, suka hati korang lah. Mula-mula contohlah kita panggil peserta kita ni Adam. So kita suruhlah Adam tu ambil kad.
kat gupalan. Lepas tu macam mana kita nak bawa kad tu ke atas ke bawah. Lepas tu dia naik balik, kita ambil 3 kad yang kita dah set up tadi, 2 kad beza, 1 kad yang sama, kita letak kat bawah. Lepas tu kita buat macam mantra, acah-acah mantra magic macam saya buat di awal video yang saya tunjuk magic tadi. Lepas tu kita tunjuk lepas dapat baru abra, tak kisahlah ayat korang, abra kedabra, tunjuk balik. Mestilah orang terkejut kan, awet orang terkejut pak kat India tu sampai menari India tengin. Lepas tu korang buat seperti biasa. Lepas tu suruh letak bawah lagi, letak bawah lagi. Macam sama je sebenarnya, je ulang-ulang balik tu je. Lepas tu buat easily zam alam kazam ke apa ke, sam muncul lagi. Dia macam apa, illustration apa entah namanya, ilusi namanya. Macam kita buat kad tu naik balik, kita letak bawah, kita naik balik. Padahal sebenarnya kita letak stack 2 kad berbeza dengan 1 kad yang sama. So saya ulang balik, anda perlukan 6 kad yang sama dan dalam 20 kad ataupun ke 18 kad yang berbeza. Tapi beza macam kad boboiboy, anda nak, kalau anda ada dalam 6 kad boboiboy biasa atau 6 boboiboy ais atau kad Captain Kaizo ada 6, anda buat magic ni. Setup je macam ni je, 2 kad berbeza di bawah, 1 kat atas. Lepas tu ulang balik macam kita buat macam pancake kan, senang je. So macam tu lah. Sekarang saya nak announcement macam semalam. Okay, kita dah sampai penghujung. Sebenarnya saya saja je nak cakap hujung ni, sembang-sembang. Okay, ada update lagi yang saya ada terfikir. Sebab selalunya FYP saya ni banyaklah muncul kat TikTok video Lego. So mungkin akan datang akan ada video pasal Lego, bina Lego. So saya harap korang dapat belajar ilmu ni. Dan semalam pun saya ada cakap ada collab. So collab tu mungkin saya akan buat habis raya. Kalaulah video semalam dengan video ni dapat banyak like, banyak view, orang tengok. Macam hari tu saya ada buat work ada pizza, dia dapat dalam 183 view. Mungkin semalam saya cakap 2k view. Lepas tu saya tengok hari ni view pun dalam 7 ke 10. Kita pun content creator yang kecil, rezeki Allah je yang tahu. So itu saja daripada saya. Kalau anda sudah belajar, anda boleh komen rate out of 10 lah saya punya magic kali ni. So itu saja daripada saya. Yang baik kepada Allah dan buruk hanya kepada manusia macam kita ni saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Peace out.